Okey kan, hari ni masuk sebiji BMW F10. Itulah orang dah cakap minyak gearbox ni kena tukar. Minyak gearbox kena tukar. Minyak gearbox memang ada jangkayat. Dia bunyi. Aduh, syadu. Wang kasih. Okey kan, sekarang kita berada dekat bawah F10 ni. Jadi kereta ni masuk disebabkan masalah dia punya gearbox lah. Dengan gearbox dia, pernah dia cakap gearbox dia ada bunyi lah, ada bunyi whining kan. Kita dah biasa dengan masalah ni. Bunyi whining ni biasanya memang berasal daripada bunyi gearbox lah. Gearbox yang problem kan. Mungkin bearing dia ataupun mungkin gigi gear tu sendiri yang dah makan kan. Tapi itulah, ramai orang yang salah faham. Sebab dekat BMW ni memang dia ada tampal satu stiker dekat gearbox dia punya sum tu kan, dia tulis lifetime. Orang ingatkan lifetime ni boleh pakai sampai mati. Tapi sebenarnya tak. Lifetime tu kalau kita rujuk balik, kita baca betul-betul, lifetime tu untuk warranty sepanjang kereta ni lah. Kalau macam kereta ni biasanya ada 10 tahun warranty. Jadi 10 tahun warranty tu daripada manufacturer ataupun lebih kurang 100,000 batu. Macam European dia tak pakai kilometer, dia pakai batu kan. Jadi sama ada 10 tahun ataupun 100,000 batu. Jadi orang ingatkan benda ni tak perlu tukar. Jadi sama juga kes dengan kereta ni. Owner dia pun tak pernah tukar saya rasa. Gearbox axle belakang punya minyak. Jadi hari ni yang problemnya yang belakang lah. Mungkin dia pun tak tahu yang minyak, yang gearbox belakang ni pun ada minyak yang kita perlu tukar juga minyak dia. Disebabkan kecuaian tu, gearbox ni kita terpaksa tukar lah. So sekarang ni kita dah order yang baru. Tapi ini bukan yang baru lah. Ini ada second hand daripada kedai Hafkat lah. So kita akan tukar lah hari ni. Kita akan tukar minyak ada sekali dan kita akan masukkan balik lah ke dalam kereta ni. Jadi kadang-kadang saya nak share sikit lah tips pasal minyak gearbox kan. Kalau minyak gearbox dekat depan tu, minyak auto biasanya kita akan suggest untuk tukar setiap 20,000 km ataupun 40,000 km berserta dengan filter dia lah. Untuk gearbox belakang ni, untuk penjagaan dia, untuk jangka hayat yang lebih, kita suggest setiap 60,000 km tuan-tuan datang ke sini untuk kita tukarkan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masalah dengan kendaraan tuan-tuan nak minta kita check gearbox ke, minta kita servis ataupun kita repair, korang boleh datang ke Transportec Automotive section 15 Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali Jumaat. Dan kalau ada sebarang soalan atau pertanyaan ataupun nak minta quotation ke apa, boleh klik link kita di bio. Dan jangan lupa follow, like, komen dan share kita punya page Mechanic Transmission. Jumpa lagi, bye bye.